Geng, tak ada kena. Ni umpan sawit. Umpan sawit pula, umpan cacing. Baling dulu lah, biarkan dia dulu yang kena tu. Sebab nampak ikan tenggalan main kat depan ni. Kita kejar dulu yang sebelah dah kena. Aduh, sabar okey, sabar. Kena tak? Mengacau tak? Oh, dalam sini patutlah. Ambil. Memang tengah lah makan. Dah ringan lah. Ada. Tak ada. Malah nak turun bawah. Dia kan ni adalah ikan duri. Ikan duri ni. Assalamualaikum, Pai Jebat Channel. Kali ni dalam episod yang ke-52 di Sungai Perak. So hari ni dah on dah 6 pancing berderet ni. Ni tim yang semalam ni, dia orang pun tak balik lagi, tapi hasil boleh tahan lah. So aku datang lagi hari ni sebelum aku balik dekat Gombak. Hari ni kalau dapat ikan nak bawa balik lah, nak bawa balik bagi mak makan. Okay, semoga berhasil. Yang mana baru jumpa channel ni, Pai Jebat Channel ni, jangan lupa subscribe, like dan share. Kita sama-sama terhibur dengan hasil Sungai Perak. Berderet geng. Jom kita cari lesen yang pertama. Ni kasar ni geng. Ni kasar geng. Selalu macam ni kasar lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, naiklah ikan ni. Oh, kasar. Oh, berat. Boleh tahan. Boleh tahan geng. Dia punya berat tu. Tapi rasanya ni tenggalan ni. Tenggalan tapi bukan patin kot. Rasanya tenggalan ni berat ni. Mengikut dia tak nampak lagi geng. Macam tongsan je. Macam tongsan je. Kena kat badan rupanya. Patutlah dia kuat. Rupanya kena kat badan. Tertipu kita hari ni. Nampak dia goyang. Tu betul tu. Jangan kena badan lagi dah. Macam tadi kena badan. Tak besar, kecil ni. Kecil. Sampai sini pun nak melawan ni. Lampam. Lampam Jawa, alhamdulillah. Dapat sebarau geng. Tak record tadi. Geng, ada beli durian lagi geng. Durian. Kita buka, kita try tengok isi dia. Beli tadi dekat ni, dekat kedai makan tu lah. Alah, tak isi. Lem. Mai. Sekejap member sekali makan. Ya, member kita seorang ni, apa, Alim. Kaki pajak, baik Alim. Alhamdulillah, terima kasih bang. Rasa tak banyak. Kalau ada geng tahu ada geng tadi, beli 2-3 biji. Bismillahirrahmanirrahim. Dorang botol ni mustard Masak langsung. Ikan tak makan, kita makan. Betul, ikan tak makan, kita makan. Halim pun kaki pancing lah kan. Dah lama pancing ni lah ya. Oh ya, alhamdulillah. Ada rezeki kat sini. Ni kopek lagi. Ada yang satu, ambil ni. Allah bang. Ambil lagi. Ambil makan Halim. Tak banyak isi dia. Ini nak ambil ambon ni bang. Ada ni. Momen. Momen dengan abang kan. Bukan senang. Asyik tengok video je. Kan. Teruja ke?
Seronok makan durian ni. Tu ambil lagi satu biji. Okey. Ambil lagi sebiji oh, ni. Alhamdulillah, terima kasih bang. Jadi kalau ada rezeki, kalau tak ada tak apa. Orang dua lah. Tak apa. Murah je ni. No. Oh, dia lah untuk saya Mana? Manis, sedap, isi kuning. Dia dua lah. Berapa kilo Tapi ni keras, RM10. Ni keras tak boleh makan. Ni yang lembut. Mana ada Sedap bang. Tak ada. Oh, Momen paling mahal kan. sambil mancing, sambil makan durian. Terbaik kita. Boleh tak? Itu lah. Lain macam. Suruh kau-kau. Momen terbaik ni. Hujung-hujung. Ada goyang geng. Ni ha. Sama ada dia terlanggar ataupun dia tengah cuit-cuit ni. Kadang jenis macam ni kasar tau. Tak apalah, dia terlanggar biarkan. Belum lagi. Kena geng. Kena lagi geng. Kan dia baru sampai tadi. Oh. Halus, tak besar. Oi. Baung. Anak baung pun makan. Kena dah ni. Cuba kita tarik. Rasa macam ada ni. Macam ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ringan. Curi-curi je. Pandai dia. Gang ni macam ada ni. Nampak dia bergoyang dia punya tali dia tu. Tali dia bergegar. Tapi dia tak bawa lagi ni. Tengok lah. Ada ni. Percayalah. Tali dia berjalan-jalan tadi. Tak lekat lagi. Ikan dia tak mau makan dekat 2 jam lebih ni. Lambat betul dia masuk. Hari ni pun hujan, rintik-rintik. Hujan rintik-rintik, air bergelombang. Cepat masuk, cepat. Makan. Tunggu sekejap lagi, mesti ada ni. Ni mesti ada kejap. Ni macam ikan. Tapi dia tak berbunyi. Kocang dia tak bunyi, tapi tali tu macam dia tarik. Ada ni. Tak ada. Tak ada kasar bang. Tu. Alhamdulillah. Dari tadi goyang-goyang kan. Ini ada saiz dia geng. Kasar dia ambil ni. Ini ada kasar geng. Ini kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kau tak ada? Ada. Kecil je ni. Kecil je. Tenggalan. Ni kena dah. Kena dah ni. Mari kita tarik. Ini masa-masa kecemasan dah ni. Kadang nak balik pukul 3. Tapi kejap lagi lah. Kejap lagi. Kita tengah makan yang ni. Jadi kita balik lah. Kejap lagi nak balik. 7 ekor. Tapi hari ni tak ada kasar-kasar sangat lah. Boleh lah. Tengok ikan apa. Tak tuat pun dia tarik. Adalah rasa. Lepas tu dia. Tinggalan lagi geng. Alhamdulillah. Kena geng. Penutup. Aku dah nak balik lah. Kena.
Ni lepas ni kemas-kemas lah. Ada tak ada, kemas terus balik. Tapi macam ada ni. Ada ke tak ada? Ada, tapi tak besar. Oh, tu dia. Satu ekor lagi. Okey geng, sampai sini je lah kot aku mancing untuk episod yang ke-52 ni. Hari ni ada ikan tapi tak besar-besar macam episod 51 tu, tapi bolehlah buat lauk. Alhamdulillah dapat juga rezeki. So aku dah kumpul, aku dah kemas-kemas barang aku, kereta aku dah kemas. Ni dalam kereta aku ni tempat rahsia. Tu penuh dengan pancing aku. Nasib baik kereta aku ni ada tempat penyimpanan untuk apa? Untuk barang-barang pancing aku. So jangan lupa subscribe, like dan share My Jebat channel. Tunggu aku dalam episod yang akan datang, episod 53. Ini episod 52. Okey. Terima kasih yang mana menonton tu. Jangan lupa bagi tahu kawan-kawan, My Jebat perlukan pertolongan semua untuk terus membuat konten di YouTube My Jebat channel. Bye bye semua dan assalamualaikum. Lupa pula nak tunjukkan hasil ni. Ni hasil dia hari ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 ekor. Boleh lah buat lauk. Kebanyakan ni tenggalan lah. 2 4 5 ekor tenggalan, 1 lapang Jawa, 1 baung dan 1 ikan duri. Alhamdulillah. Okey Mak. Okey. Lain kali kita jumpa lagi Mak. Okey. Berhenti aku lupa ambil video untuk penghabisan ni. Untuk tunjuk ikan, marah kat apa aku punya viewer nanti kan, subscriber aku. Tak tunjuk ikan. Bukti tau. Ada hasil di dalam tu. Alright. Okey semua, jangan lupa subscribe, like dan share. Apa Mat? My Jebat channel. Okey, bye semua. Assalamualaikum.